Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan ulang kaji satu tajuk bagi KAFA tahun 6 dalam subjek akidah yang juga boleh digunakan untuk ulang kaji UPSRA. Tajuknya adalah dosa besar, berkaitan dengan dosa besar iaitu sihir. Okey. So kalau adakah anda tahu bahawasanya sihir itu bukan sahaja ada dalam kisah dongeng ataupun dalam filem ataupun dalam drama, tapi sihir ni memang dia ada dalam Al-Quran. Disebut tentang sihir. Tapi sihir ni adalah sesuatu perkara yang termasuk dalam perkara dosa-dosa yang besar. Sekiranya kita belajar ke, amalkan sihir ke, kita hantar sihir kepada orang ke, itu semua adalah dosa-dosa besar. Okey, termasuk dalam dosa besar. Kita pun pernah dengar, ada orang yang kena sihir lah. Mungkin kita pernah dengar macam tu ataupun um, kita tengok lebih banyak lagi tentang sihir selepas ni. So kita akan belajar tentang pengertian sihir, hukum mengamalkan sihir, kemudian kita akan tengok jenis ataupun contoh-contoh sihir, cara mengelakkan diri daripada disihir ataupun cara mengelakkan diri daripada mengamalkan sihir. Okey, jom. Yang pertama adalah pengertian sihir. Sihir ialah ikatan, jampi atau perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat dengan bentuk sesuatu secara tersembunyi melalui perantaraan makhluk halus. Okey, sihir ni ialah satu bentuk yang kita buat, satu benda tu yang kita ikat-ikat ataupun jampi, bacaan. Okey, bacaan yang diucapkan, bacalah apa-apa pun, keh ke, yang benda tu jadi sesuatu perkara yang boleh memudaratkan orang lain ataupun perkara yang ditulis. Tulis atas satu kertas, kemudian lipat-lipatkan, gulung-gulungkan, ikat-ikatkan, kemudian pergi tanam dekat kedai orang supaya kedai dia tak laku, kedai kita je laku. Itu juga sihir. Ataupun dibuat dengan bentuk sesuatu secara tersembunyi, tak kisahlah paku ke apa ke, melalui perantaraan makhluk halus ataupun lebih tepat lagi melalui perantaraan jin dan syaitan, jin yang jahat dan juga syaitan. Kita minta pertolongan daripada syaitan untuk memusnahkan orang lain daripada kisah kehidupan dia ke, bisnes dia ke, ataupun kita saja dengki dengan orang, tiba-tiba kita pergi sihir dia. Itulah sihir. Sekali lagi kita baca, sihir ialah ikatan, jampi atau perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat dengan bentuk sesuatu secara tersembunyi melalui perantaraan makhluk halus. Okey, itu pengertian sihir. Okey, kemudian hukum sihir. Okey, hukum perbuatan sihir. Apa hukum dia? Hukum perbuatan sihir adalah haram dan salah satu perkara dosa besar. Okey, hukum perbuatan sihir adalah haram dan salah satu perkara dosa besar. Okey, haramnya mengamalkan sihir. So kita tak boleh nak amalkan sihir, kita tak boleh nak belajar menyihir orang ataupun kita tak boleh nak pergi jumpa dengan sesiapa-siapa yang pandai tentang sihir dan kita minta tolong dengan dia. Semuanya haram. Okey, dalil nakli tentang sihir. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al maubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akalur riba wa akalu malil yatim wa tawalla yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Maksudnya jauhilah 7 perkara dosa besar yang membinasakan. Sahabat yang dengar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Sabda baginda, apakah dosa-dosa itu? Rasulullah bersabda,
menyengutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan yang baik yang beriman dengan perbuatan zina. So dalam hadis ni, Nabi ada sebut 7 perkara dosa besar dan salah satu daripadanya adalah sihir. Okay? Maksud hadis ni, Nabi suruh jauhilah. Maksudnya, haram bagi seseorang itu melakukan ketujuh-tujuh perkara ini termasuklah sihir. Okay. Itu dalil nakli tentang sihir. Kemudian kita tengok contoh-contoh sihir. Okay. Contoh-contoh sihir adalah, okay, yang pertama, menggunakan susuk untuk kelihatan cantik. Okay. Menggunakan susuk untuk kelihatan cantik. Okay. Susuk ni biasanya digunakan oleh orang perempuan untuk yang bila dia pakai susuk ni, dia akan rasa macam bila umur dia makin meningkat, biasanya orang akan umur meningkat ni akan keluar kedut-kedut, dia jadi tua. So untuk susuk ni dia untuk memasukkan benda tertentu seperti jarum halus, emas, berlian ataupun bahan lain ke dalam anggota badan dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan tertentu seperti lebih kelihatan cantik ataupun awet muda, menarik perhatian atau kasih sayang orang lain, mendapatkan kewibawaan ataupun pengaruh dan orang kata pakai susuk ni juga boleh mendatangkan tuah pada diri orang yang memakainya. So itu adalah sesuatu perkara yang juga termasuk dalam sihir yang haram kita lakukan. Okay? Okay? Ada orang yang nak kelihatan selalu cantik ataupun nakkan perhatian orang lain. Orang macam palau dia, tiba-tiba dia pergi pakai susuk supaya orang semua akan pandang dia, orang akan care pasal dia. Okay, itu sihir. Okay, contoh sihir yang pertama. Okay, contoh sihir yang kedua adalah mendatangkan penyakit mental atau fizikal terhadap mangsanya. Okay, yang kedua ni adalah sihir yang berbentuk, contohnya ada seseorang tu dia pergi jumpa dengan orang yang pakar tentang sihir dan dia bawa gambar seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang dia benci, kemudian dia kata, wahai Tok Bomoh, wahai pawang, wahai tuan yang pandai menyihir, kau sihirlah orang ni supaya dia sakit mental ke, sakit tubuh badan dia ke, ataupun masukkan paku dalam badan dia supaya dia rasa sakit yang menyucuk-nyucuk. Okay, itu mendatangkan penyakit mental atau fizikal terhadap orang lain, terhadap mangsa dengan cara sihir. Okay, contoh sihir yang ketiga. Contoh sihir yang ketiga adalah mengamalkan ilmu pukau dan santau untuk menganiaya orang lain. Okay, mengamalkan ilmu pukau. Dia baca ayat-ayat tertentu ataupun dia baca apa-apa yang boleh memukau orang. Dia jumpa orang je, dia terus pukau. Dia baca, dia tiup, main minta duit. Nak duit sikit. Semua sekali yang kau ada kau bagi kat aku. Orang tu pun macam ikut saja apa yang diminta oleh si pemukau itu. Okey. Itu juga sihir. Kemudian contoh sihir yang keempat. Contoh sihir yang keempat adalah menggunakan patung, telur yang dijampi, tangkal ataupun azimat untuk menyihir mangsanya. Okey, maksudnya dia gunakan patung. Seolah-olah patung itu adalah mangsa dia. Maka dia ikat jarum, dia jahitlah patung tu, kemudian selagi mana jahitan di dekat patung tu tak tertanggal, maka akan sakitlah mangsa yang nak disihir tadi. Okey? Baik, ataupun dia gunakan tangkal. Tangkal ni tak kisahlah daripada kayu ke, seutas tali ke, maka dia buat dan dia pergi tanam ke dekat kedai orang, kemudian orang tu dah berniaga elok dah, berpuluh-puluh tahun elok je. Bila tangkal, satu-satu tangkal itu ditanam berdekatan dengan kedai dia, maka dia buka kedai tapi orang yang lalu lalang seolah-olah tak nampak dia sedang berniaga. Okay? Tiba-tiba ada tuan kedai tu, dia pergi tempat lain, ada orang jumpa dia. Orang tegur dia, lama kau mat tak buka kedai?
kenapa tutup lama sangat? Kami rindu masakan kau. Sedangkan si mak tu tadi, dia kata aku hari-hari buka kedai. Tipulah aku tak nampak pun kedai kau buka. Aku nampak tutup je. Maksudnya kedai itu telah pun disihir, ditanam tangkai ataupun azimat tertentu untuk mengaburi mata orang lain supaya tak tengok kedai dia. Itu contohlah, contoh keadaan. Banyak lagi contoh keadaan menggunakan patung, tangkal dan azimat ni untuk menyihir mangsa. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima adalah sihir pengasih ilmu penunduk. Sihir pengasih ni biasanya berlaku kepada contoh, kini saya bagi situasi sihir pengasih ni contohnya macam seorang lelaki tackle seorang perempuan. Maksudnya dia nak jadikan perempuan tu makwa dia ke, girlfriend dia ke, tapi yang si perempuan ni tak layan. Dia tak layan. Tak naklah, I tak naklah, I nak fokus pada pembelajaran dulu, I tak nak cinta-cintun ni contohnya. Lepas tu yang si lelaki ni, dia pergi sihir. Dia jumpa orang yang pakar tentang sihir, dia kata, Tok, Atuk, tolong sihir perempuan tu, tolong bagi dekat saya apa-apa yang saya boleh gunakan untuk sihir perempuan tu supaya dia nak kat saya. Dia tak layan saya lah, saya sangat geram dengan dia lah. Kenapa dia tak nak dekat saya? Okey, contoh. Lepas tu, Atuk tadi tu pun, dia pun bagi dekat lelaki tu sejenis ataupun sepotong ayat yang dibaca untuk dihembus kepada perempuan tu, ataupun dia bagi minyak apa-apa ke, kau pergi kau buat-buat selisih kemudian kau calik je minyak ni, confirm dia akan ikut kau ke mana saja kau pergi. Kau ajak dating ke, kau ajak keluar ke, semua dia akan pergi. Tu maksud sihir pengasih ilmu penunduk. Dia akan tunduk je, patuh saja dengan apa yang engkau arahkan. Itu contoh sihir pengasih. Kemudian yang keenam adalah menggunakan ilmu hitam untuk memisahkan suami isteri, ataupun ini dipanggil sebagai sihir pemisah. Ada sepasang suami isteri yang telah berkahwin atau maka mereka pun hidup dalam keadaan aman dan bahagia, perkahwinan mereka okey, tapi tiba-tiba dengan tak disangka-sangka tiba-tiba diorang bergaduh, saling membenci di antara suami isteri yang awalnya saling mencintai, kemudian diorang saling membenci secara tiba-tiba dan akhirnya mereka memutuskan untuk berlakunya perceraian. Kalau benda ni, kalau orang tak tahu, orang tak pergi berubat dan sebagainya, dia takkan tahu yang dia telah pun disihir, dan itu biasanya sihir pemisah ni yang terjadi pada suami dan isteri. Mungkin orang yang tak puas hati dengan pasangan ni, dia akan rasa macam dia tercabar ke ataupun dia hasad dengki lah. Dia ada perasaan hasad dengki ke atas pasangan suami isteri ni, dia tak puas hati, kemudian dia sihir pasangan yang hidup bahagia tadi supaya berpisah. Okey? Sihir menggunakan ilmu hitam untuk memisahkan suami dan isteri. Okey, ini adalah contoh-contoh sihir yang mana kita belajar, kita tahu, tapi kita tak boleh buat sebab ianya adalah salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Seterusnya, kita tengok kepada cara untuk menjauhi perbuatan sihir. Cara untuk menjauhi perbuatan sihir. So kita tahu perbuatan sihir ini adalah berdosa besar, haram di sisi agama, dan cara-cara untuk menjauhi perbuatan sihir adalah dengan cara yang pertama adalah mendalami ilmu agama. Kita perbanyakkan mendalami ilmu agama, belajar tentang agama, belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar macam mana nak buat ibadat dengan betul. Kita dalami ilmu agama dan kemudian kita takkan terfikir dah untuk terlibat dalam perbuatan sihir. Yang kedua adalah menjauhkan hasad dengki. Kalau tengok orang lain berjaya, kita usahalah dengan cara kita sendiri untuk berjaya. Lakukan promosi. Kalau kita buat bisnes, tengok bisnes orang lain berjaya, bisnes kita slow, kita buat promosi yang kau-kau punya, kita rancanglah strategi untuk berniaga ataupun bersaing dengan cara yang sihat. Jangan kita tengok orang tu hebat, orang tu untungnya banyak, orang tu jual barang dia laku banyak, kita pun jealous aku nak sihirlah dia supaya kedai dia tak laku, kedai aku je laku. So jauhkan perasaan hasad dengki dengan orang lain.
Okey, yang ketiga, cara untuk menjauhi perbuatan sihir yang ketiga adalah memperbanyakkan zikir agar memperbanyakkan doa agar terhindar daripada tipu daya syaitan. Okey, memperbanyakkan zikir dan doa agar terhindar daripada tipu daya syaitan. Ada ayat-ayat pendinding yang kita boleh baca supaya kita takkan terjerumus. Ayat pendinding ni maksudnya kalau ada orang santau kita ke, orang sihir kita ke, ayat itulah amal yang kita amalkan tu menjadi pendinding bagi diri kita supaya tidak terkena dengan sihir tersebut. Okey, yang keempat adalah mengamalkan tuntutan agama Islam, mengamalkan setiap tuntutan agama Islam. Apa yang kita pelajari, kita amalkan. Insya-Allah itu juga menjadi pendinding kepada kita untuk dijauhi daripada perbuatan sihir. Sama ada kita yang nak sihir orang ataupun orang nak sihir kita, sama saja. Inilah caranya untuk menjauhi perbuatan sihir. Seterusnya, kesan perbuatan sihir. Apakah kesan daripada perbuatan sihir? Yang pertama adalah memecah belahkan masyarakat. Masyarakat akan terpecah belah. Kau benci aku benci kau. Kemudian yang kedua, dimurkai Allah. Allah sangat tidak suka kepada orang yang mengamalkan perkara-perkara yang melibatkan dosa besar. Yang ketiga, merosakkan akidah. Orang yang mengamalkan sihir boleh merosak akidah, boleh terkeluar daripada agama Islam secara kita tidak sedar. Tapi akhirnya dengan kita percaya kepada ilmu lain selain daripada Allah, kita percaya perkara-perkara lain selain daripada meminta pertolongan daripada Allah, itu adalah merosakkan akidah dan boleh menjadi kufur. Okey, yang keempat, hati dan jiwa tidak tenteram. Orang yang buat jahat ni dia takkan hidup senang. Hidup dia dalam keadaan yang takut, gelisah, resah. Dia dah tahu dah orang tu ditimpa satu penyakit yang pelik. Dia menderita dan orang duk tertanya-tanya siapa yang buat budak ni, siapa yang sihir orang ni, siapa yang apa tu telah menghantar sihir kepada seseorang tu. So bila dia dengar perkataan tu saja, dia bukan rasa seronok pun. Mungkin dia boleh senyum atas kesakitan orang lain, tapi sebenarnya hati dia tidak tenang. Hati dia selalu rasa gelisah. Okey. Kemudian mendorong sikap hasad dengki. Okey. Sifat hasad dengki akan lebih berleluasa dalam diri seseorang yang suka mengamalkan sihir. Okey. Ini kesan perbuatan sihir. Okey, kemudian kita tengok kepada beberapa ayat pendinding daripada sihir. Yang pertama ayatnya adalah daripada surah Al-Fatihah sendiri. Okey. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 tu adalah ayat yang benar-benar menjadi pendinding dalam kehidupan kita daripada sihir dan perkara-perkara yang memudaratkan diri kita sendiri. Okay? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, kemudian ayat yang kedua menjadi ayat pendinding daripada perbuatan sihir adalah dengan kita membaca ayatul kursi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey, ayatul kursi. Kemudian seterusnya antara ayat pendinding juga adalah 3 kul. Apa 3 kul yang dimaksudkan adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, iaitu yang surah yang bermula dengan kul 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 kul. Okey, contohnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Ini juga ayat pendinding yang kita boleh amalkan sebelum kita tidur, bacalah 3 qul. Kemudian kita boleh juga amalkan ayat pendinding yang lain iaitu selawat syifa yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, selawat syifa. So ayat-ayat ni antara ayat-ayat yang kita boleh menjadi pendinding bagi diri kita untuk kita amalkan supaya diri kita terhindar daripada perbuatan sihir ataupun terlindung daripada terkena sihir. Okey. Baiklah, dan saya rasa itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan dosa besar. Dosa besar pada kali ini kita belajar tentang tajuknya adalah sihir bagi kafar tahun 6 subjek akidah. Semoga video ini bermanfaat dan boleh membantu anda untuk mengulang kaji pelajaran bagi kafar tahun 6. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.